Which is why bila diorang datang dia rasa macam, oh actually apa yang dia ada ni can fit well to my whole ecosystem. Because when you make money, kan, bila you jadi kaya, you punya mindset pun berubah. Betul tak? You pun dah tak ada nak complain sangat. Betul tak? Sebab kebanyakan masalah ni adalah because kita tak ada duit. Betul tak? Masalah apa pun sebenarnya sebab tak ada duit. Tapi bila ada duit, itulah yang akan solve kebanyakan masalah. Of course bukan semua masalah akan settle dengan duit, but kebanyakan masalah-masalah yang tak penting ni you boleh settle dengan adanya duit, kan. So I fikir, you know, that's why I felt you know, you have something yang it will be strong for my ecosystem. And I fikir I want to also help more businesses juga to rise. Sebab when you see more people naik, more people berjaya, more people will start to believe, oh, dia boleh berjaya lah, aku pun boleh juga lah. Betul tak? They will start to, macam korang lah, hari ni contoh lah, korang jumpa the people around you yang korang cakap semua, you change the world kat sebelah semua kan. Tiba-tiba you jumpa dia lagi 3 tahun, dia dah jadi a big content creator ataupun a big business dia dah grow gila-gila. And you also will start to then believe. Betul tak? You pun kata, actually masa aku duduk dengan dia, masa lunch, duit pun tak ada dia masa tu. Dia minta aku pinjam. Tapi hari ni dia dah boleh jadi macam ni. Faham tak? People will start to believe. So that's why when you want to do this, I felt like macam, wow, I want to be part of this. And dia selalu cakap, we're gonna change the world.